Hai korang, selamat petang. Vlog 19 hari bulan. Kod 19 hari bulan. Okay. Kita nak sambung satu hari satu video. Okay, mari baca buku dengan saya. Okay, mari baca buku dengan saya. Okay. Hari ni kita nak ke bahagian air transport. Okey, satu bahagian yang jarang sangat saya guna sebagai contoh dalam kelas, kecuali memang kita nak bincang pasal transport. Okey, saya ni sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 6.30. Tadi saya balik dari office hujan. Saya naik motor. Okey. So, sementara saya nak pergi Amal Central, nak celebrate Depa Bali, jom kita buat 10 minit. Okay, kita buat 10 minit. Alright. So, kita ke muka surat 235. 235. Okay. 10.1 Components of Air Transportation. Okay. Air transportation has transformed society at scales ranging from the local to the global. Okay. Maksudnya, dengan adanya pengangkutan udara ni, masyarakat kita boleh pergi, okay, boleh bergerak bukan saja di dalam tempat setempat tapi juga ke seluruh dunia. Okay. Aviation has made economic and social activities in many parts of the world faster, more interconnected, more varied and more affluent. Okay, jadi dengan adanya pengangkutan udara ni menyebabkan aktiviti ekonomi dan aktiviti sosial, okay, menjadi lebih cepat. Okay, menjadi lebih cepat. Kemudian menjadi lebih interconnected, maksudnya saling berhubung. More varied, maksudnya kepelbagaian perkhidmatan. More affluent, maksudnya lagi banyak duit lah. Lagi banyak income macam tu. Okay. Still, those gains have come with externality such as congestion and environmental challenges. Walaupun banyak kebaikan daripada pengangkutan udara ni, tapi dia ada menyebabkan kesesakan dan juga pencemaran. Okay. Air transport carry less than 1% of domestic product. Okey, selalunya pengangkutan udara ni adalah untuk pergerakan manusia lah daripada satu tempat ke satu tempat. Tetapi ada juga airport, airport yang menghantar barang, yang membuat penghantaran barang. Okay. Air transport premium and emergency case due to high transport cost. Okay, jadi bila kita sebut nak hantar barang kan, dengan apa jenis pengangkutan, kemudian kita kata kita nak hantar dengan pengangkutan udara, jadi selalunya barangan tu barang yang mahal lah. Barang yang mahal ataupun dokumen-dokumen yang perlu dihantar dengan segera. Air transport offer a quickest time in transit. Sebab dia paling cepat, so selalunya dia untuk barang mahal lah. Okay, barang mahal macam apa? Emas, berlian, okay, dokumen-dokumen penting dan sebagainya. Okay. Handle high value product is representing large portion of product costing. Maksudnya penghantaran ni adalah salah satu kos operasi lah. Jadi kalau kita hantar guna pengangkutan yang mahal, jadi kos keseluruhan operasi perniagaan kita tu akan meningkat. Okay. Air
transport company look on customer service issue rather than the costing issue. Maksudnya pengangkutan udara ni dia tak fikir sangat nak kurangkan harga. Dia lebih kepada macam mana nak tingkatkan perkhidmatan pelanggan. Kalau pengangkutan lain seperti truck, shipping, kapal, dia orang selalu fikir macam mana nak hantar dengan banyak harga yang murah. Tapi kalau air transport ni tak, dia fokus kepada macam mana nak bagi perkhidmatan tu lebih menarik. Sebab dia tahu orang ada duit. Orang ada duit. Jadi orang yang ada duit ni pergi untuk enjoy, pergi untuk dapat keselesaan. Okay. Advantages of air transport are frequent, reliable, rapid time in transit. Okay. Selalunya dia ada banyak lah. Okay, dia ada banyak trip. Lepas tu selalunya kita boleh percayalah yang kita akan sampai dalam keadaan yang selamat. Okay, kemudian bila kita nak transit, bergerak ke sesuatu tempat lain, kita akan ada perkhidmatan lain lah, rapid time in transit. So rapid time in transit tu maksudnya macam selalunya kita berkait dengan kenderaan awam lah. Okay, contohnya kita ada bas ataupun LRT kan, yang berhubung di dalam bandar. Maksudnya kita turun daripada perkhidmatan kapal terbang tu, kita akan ada perkhidmatan awam lain di airport. Okay, di airport. Okay. Disadvantage of air transport are less number of terminal, delivery delay and congestion growth of air freight due to service demand. Okay. So dia punya keburukan dia. Keburukan ni bukan untuk jadikan kita alasan untuk kita berhenti, tapi adalah sebab untuk kita tambah baik. Okay. Jadi keburukan dia adalah dia kurang terminal lah. Airport ni taklah sebanyak stesen bas. Kemudian kadang-kadang delivery delay. Okay. Mungkin faktor cuaca, trip dan sebagainya. Kemudian congestion lah. Congestion is apa? Kesesakan. Okay, disebabkan permintaan penggunaan kapal terbang yang semakin meningkat. Okay. Kita tengok ke paragraf seterusnya last. Impact of geography. Geographical location has always seen a factor driving air transportation. Okay. This is because air transportation is usually used when the distance cannot be reached by road transportation or when other transportation method cannot be transported within the required time limit. Okay. Maksudnya, selalunya penggunaan kapal terbang ni adalah disebabkan keadaan muka bumi yang tidak boleh dicapai oleh jenis pengangkutan lain. Contohnya, kita nak pergi China. Okay, kita nak pergi China. Contohnya kawasan yang berbukit. Okay, kawasan yang berbukit. Okay, jadi kita lebih senang kita guna kapal terbang, helikopter kan. Okay, jadi korang mesti kata kalau nak pergi China boleh je naik motosikal ke naik basikal ke sampai je kan. Okay. Yang kedua ni disebut kat sini sebab masa. Selalunya pengangkutan udara ni selain daripada menghadapi keadaan muka bumi yang mustahil untuk kita langkau pergi, ia juga membantu untuk mengurangkan masa untuk kita bergerak dan juga masa untuk penghantaran barang.